duk mandi lambat lah. Luar tak datang lagi. Assalamualaikum. Salam, sampai pun. Kita sampai kat mana? Perasan je kau. Handsome tak handsome? Di mulut je lebih cakap. Kau ni dengki lah. Okey ke? Macam Okey je, biasa lah. Kalau boleh nak kena dia kan. Okey. Mata pun macam kalau makan pegang. Boleh lah, ni dah boleh elok tu. Ini ni lah tambah dah 3 gelas. Mungkin 3. Lukman, kau ni cukup ke tak tidur? Tidur je. Cuma sikit je lah. Sikit tu maksudnya tak tidur. Aku busy lah. Banyak benda aku nak kena buat. Proposal lagi, program lagi. Semua benda aku nak kena handle. Dah lama ke kau rasa macam tu? Macam mana? Yelah, kau nampak macam okey tapi sebenarnya macam tak cukup rehat je. Tak ada lah. Aku okey je. Cumanya aku takut lah aku ni ketinggalan. Ketinggalan daripada siapa? Ketinggalan daripada korang semua lah. Aku ni dah lah buat kerja lambat. So aku takut lah aku ni ketinggalan. Lagipun aku selalu je buat lawak-lawak ni sebab aku tak nak lah ingat benda-benda yang aku tengah hadapi ni. Weh Man, kau rasa tak? Kau tak pernah betul-betul rehat? Aku rehat je tapi kadang-kadang tu otak aku yang banyak bekerja. Aku fikir pasal assignment, future, expectation. Last-last aku tak boleh nak tidur. Tu bukan penat biasa weh. Kadang-kadang aku rasa bersalah lah dengan diri aku. Kalau aku tak settlekan benda ni semua, so nanti aku jadi lambat dan aku yang gagal lah. Kau tahu tak? Kita tak disuruh jadi kuat sepanjang masa. Macam ni lah. Allah tak minta kita jadi sempurna pun. Semua dia suruh kita usaha, kita jaga diri kita sendiri. Tak lah. Aku rasa kalau aku slow tu, kira aku gagal lah tu. Slow tu bukan maksud gagal. Kadang-kadang Allah nak bagi kita rehat dan untuk kita bernafas. Betul? Allah pun tahu kemampuan kita. Jadi tak ada kita tanggung beban yang sama. Hari ni aku sedar yang sepatutnya aku tak perlu pun sentiasa rasa nak diri tu okey. Kadang-kadang aku ceria tapi hakikatnya aku penat. Dan tak salah pun kalau tak okey. Sebab yang penting kita jujur dengan diri kita sendiri. Betul? Kau pun janganlah pendam. Bila kau pendam orang tak tahu, orang nampak kau happy je semacam masa. Itulah. Penat juga kalau nak tanggung semua sendiri. Tapi kita ni tak diciptakan untuk hidup seorang-seorang. Kita kan ada lagi orang sekeliling untuk membantu. Betul? Dan dalam apa juga ujian, kita usaha, kita cari jalan dan kita yakin yang Allah tu ada je dengan kita. Tapi kalau aku minta bantuan, kiranya aku insan yang lemah lah. Bukanlah. Kalau kau minta bantuan maksudnya kau sedar kau seorang manusia. Betul? Dan manusia pun memang akan penat. Tapi penat tak sama dengan gagal. Kita ingat ayat Quran. Allah tidak membebani hamba-Nya melainkan sesuai dengan kesanggupan. Surah Al-Baqarah kan? Betul? Ni bukan yang akademik buat ke? Betul lah, aku pun baru lepas tengok video diorang. Sama lah. Mana dia tengok video orang? Aku pun kadang-kadang kuatnya bukan maksud kita tahan semua benda tu seorang. Kadang-kadang kuat tu bila kita berani mengaku yang kita ni penat. Jadi janganlah cepat menghakimi. Kena cuba faham je lah. Faham. So kita tak perlu okey sepanjang masa. Tapi kita tak perlu hadap semuanya soalan diri. Kesimpulannya, kita tak boleh nilai orang dari luaran. Kadang-kadang orang yang paling ceria itulah yang paling banyak simpan dalam hati.